Rio gila. Ni first time tengok pisang goreng guna kawuh. Tak gapo gak kelebihan guna kawuh ni kalau berbanding kali biasa. Kelebihan dia banyak kan tu. Banyak kulit goreng dengan Banyak. kulit lama dia. Dia tidak nak kulit kecil. Oh, kalau kecil tak ada. Dia cepat masuk. Oh, ni cepat masuk. Dia panas sok. Masuk semua. Ni mak dah minyak sikit. Maknanya api tu tak tutup tak? Sama-sama. Tom. Minyak dimak lah. Kita goreng ni. Kan tahu kita kena ada. Dari sehari berapa kilo kat pisang? Ha? Speaker sehari. Speaker tu 1 kilo. Terus 9 pagi tu ada dalam goreng. Mhm. Kalau mai pukul 8 lagi. Start goreng pukul 9, pukul 6 tak ada dalam. Kita bagi daripada. Ini 2 tahun dah. Oh, 2 tahun dah ni? 2 tahun. 2 kali puasa dah kita kawin. Hari tu anak dia ni tamu buka besar sikit. Oh, ni besar ni kan? Ni kan besar ni. Baru ni anak dia. Ideanya daripada mana kak? Dia daripada apa kita lah suami. Dia orang ikut dulu. Tak ada. Wali. Jual tok cek dengan kau nak beli. Tak pula kau pun banyak rumah. Dia orang tapak juga deh. Mai gelang tak kamu tu terang. Takut-takut dia tak mau dia nak cek dah. Tapi banyaklah. Yalah. Enoki ada kepuk ada, sosis-sosis, kuah gedil, kuah kebenaran ada. Kepuk macam biasa lah. Gondang besar. Siapa pun enggak? Tiga siap. Kepuk apa kak? Sia 3 batai? Sia 3 batai. Lagi? Apa ya? Ketua. Penipu jalan kata. Lepas tu nak tak nama tu lagi mana? Nama dengan Oh. Ni ada ni untuk kat cabutan bertuah lah. Hadiah dia motor ada, hamper. Peringkat pertama. Ni first time buat ni tak? Ha. Kasih dia dekat ni pasar Peringat. Ni lokasi kat ni dah. Lepas tu sebelah dia ni pun ada kot. Pisang goreng pakak-pakak sapok lah kat mana tu. Tu ni. Ni kedai kat ni.